Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita ada sebiji Nissan X-Trail yang datang ke bengkel kita. Okey, owner beritahu ada masalah aircon. So bila kita periksa, masalahnya datang daripada valve. Kenapa valve? Okey, mula-mula saya tengok dia punya piping lah. Kita guna lampu ni UV Tengok, check. Ini dah selepas cuci Sebelum cuci kalau tak dia punya piping memang ada hijau. Ni pun ada kesan-kesan je yang hijau. Okey. Nampak? Hijau. And nampak? Nampak tu? Okey. Hijau Ini selepas cuci. Sebelum cuci tadi dia memang berselerak kat sini lah. Memang berselerak sini. So kalau macam ni kita tukar valve lah. Tukar valve dengan tukar o-ring sahaja. Okey. Itu saja. InsyaAllah. Lepas habis ni confirm normal balik. Okey. Kalau korang ada masalah juga kereta ni, korang boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Tambun Ipoh.